7 orang dah Aina tunjuk kulit raya dia. Banyak sangat perubahan dekat skin diorang. Aina nak tunjuk lagi lah yang lain. Tengoklah tu. Hai Yana. Happynya Aina tengok Yana sekarang. Amboi, siap tayang kulit dia. Mentang-mentang lah dah cantik. Cuba awak tengok dekat belakang tu skin dia yang dulu. Banyak parut. Mesti tak best kan bila orang kata macam-macam dekat kulit kita. Happy tak nak raya tahun ni? Amboi, laju je dia angguk. Tak sabar Puas hati tak dengan skin yang sekarang ni? Takkan tak puas hati Aina sekeh kepala dia nanti. Glowing sangat kan kulit dia sekarang? Kejap. Ada lagi Aina nak tunjuk ni. Yang ni awak mesti terkejut. Nama dia Finas. Wah, lain sangat dah skin Finas sekarang. Yang merah-merah dekat pipi tu pun dah semakin hilang dah. Tengoklah skin dia yang dulu. Banyak sangat parut dengan jerawat. Mesti raya dulu tak happy kan? Sekarang happy tak? Dah ready ke nak beraya tahun ni? Pagi raya dulu mesti tak ada mood kan? Sekarang Finas puas hati tak dengan kulit raya Aina? Special untuk minggu ni, Aina nak tunjuk lagi seorang. Memang tak jemu lah Aina tengok kulit dia sekarang. Tak percaya? Cuba awak tengok ni. Ini Azriana. Cantik betul kan skin dia sekarang? Cuba belanja sikit skin dekat pipi tu. Dekat pipi dengan dagu dah clear dah jerawat dia. Cuba tengok dekat belakang tu skin dia yang dulu. Banyak sangat jerawat dengan parut. Raya dulu mesti tak happy kan? Sampai menangis pagi raya. Sekarang dah happy kan? Excited tak ni nak raya tahun ni? Ke nak raya macam dulu balik? So dah dapat belum kulit raya Aina? Seronok lah tu nak beraya tahun ni. Aina happy sangat tengok adik-adik Aina sekarang ni. Tanggungjawab Aina untuk diorang dapat kulit raya Aina dah selesai. Awak pula bila nak dapat kulit raya Aina? Tak sabar Aina nak tengok awak happy macam adik-adik Aina ni. And finally, kulit raya Aina is done. Nanti share lah selfie dengan kulit raya Aina.